Teknologi AI seperti ChatGPT telah mengubah landscape pembelajaran universiti di mana pelajar mudah mengakses maklumat untuk pelbagai bidang. Antara faktor yang mendorong pelajar menggunakan AI ialah pengaruh sosial, keberkesanan teknologi AI, motivasi diri dan pertimbangan etika. Memahami perkara ini adalah penting supaya universiti dapat menyusun strategi pengajaran yang dapat mengoptimumkan teknologi AI pada masa yang sama, memastikan nilai kejujuran dan nilai integriti akademik terus terpelihara. Objektif kajian yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang alat AI dalam pembelajaran kendiri. Yang kedua, menilai persepsi pelajar terhadap kemudahan dan keberkesanan penggunaan alat AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelajar menggunakan alat AI, termasuk faktor individu, sosial dan teknologi. Seterusnya, bab ini membicarakan sorotan kajian lepas berkaitan penggunaan kecerdasan buatan atau lebih dikenal sebagai AI dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam menyokong pembelajaran kendiri mahasiswa. Literatur menunjukkan bahawa AI seperti pembelajaran adaptif, chatbot dan analisis data mampu memperkayakan pengalaman pembelajaran serta menggalakkan menjadi lebih berdikari dan proaktif. Selain itu, pembelajaran kendiri kenapasi sebagai elemen penting dalam meningkatkan motivasi, kecekapan kendiri dan pencapaian akademik. Namun, keberkesanan penggunaan AI sangat bergantung kepada tahap pengetahuan dan kesedaran mahasiswa terhadap teknologi ini. Kajian terdahulu juga menekankan bahawa persepsi terhadap kemudahan dan keberkesanan penggunaan AI selaras dengan model penerimaan teknologi, memainkan peranan penting dalam mendorong penerimaan teknologi. Di samping itu, faktor individu, sosial dan teknologi turut mempengaruhi niat pelajar untuk menggunakan AI. Secara keseluruhannya, literatur menyokong bahawa niat penggunaan AI merupakan peramal utama kepada penggunaan sebenar dalam pembelajaran kendiri dan menjadi asas kepada kajian ini. Seterusnya, untuk metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Reka bentuk ini dipilih kerana ia sesuai untuk mengumpul data secara sistematik dan mengukur tahap pengetahuan, persepsi serta niat pelajar terhadap penggunaan AI. Kajian ini juga berbentuk kerata rentas di mana data dikumpulkan hanya sekali dalam tempoh kajian. Bagi instrumen kajian, kami menggunakan soal selidik berstruktur yang diedarkan secara atas talian melalui Google Form. Soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata dan dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu maklumat demografi, tahap pengetahuan dan kesedaran terhadap AI, persepsi kemudahan dan keberkesanan AI, faktor individu sosial dan teknologi serta niat penggunaan AI. Seterusnya, untuk pengumpulan data, ia dijalankan secara atas talian dan penyertaan responden adalah secara sukarela. Kerahsiaan maklumat responden dijamin dan kajian ini mematuhi etika penyelidikan. Untuk analisis data dianalisis menggunakan perisian SPSS dan hanya analisis deskriptif yang dijalankan. Statistik seperti kekerapan, peratusan, meme, sihat pegawai digunakan bagi menguraikan tahap pengetahuan, persepsi dan niat pelajar terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran sendiri. Seterusnya, bagi bahagian demografi responden, kajian ini melibatkan seramai 53 orang pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah menjawab soal selidik. Berdasarkan jantina, majoriti responden adalah perempuan selamai 30 orang samaan 56.6%, manakala selebihnya ialah lelaki iaitu 23 orang atau 43.4%. Ini menunjukkan taburan jantina responden adalah sedikit dan tidak seimbang. Manakala dari segi umur, majoriti responden berada dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun dengan seramai 31 orang atau 58.5%, diikuti dengan pelajar berumur 24 hingga 26 tahun sebanyak 28.3%, manakala pelajar berumur 18
18 hingga 20 tahun dan 27 tahun ke atas mencatatkan peratusan yang lebih kecil. Seterusnya, dari aspek program pengajian, kebanyakan responden merupakan pelajar ijazah sarjana muda, iaitu seramai 50 orang. Ini menunjukkan data kajian banyak mewakili pelajar peringkat ijazah. Seterusnya, bagi tahun pengajian pula, majoriti responden adalah pelajar tahun 3 dengan hampir separuh daripada jumlah keseluruhan responden, diikuti dengan pelajar tahun 2 dan pelajar tahun 1 dan tahun 4 masing-masing mencatatkan peratusan yang sama. Akhir sekali, hasil kajian ini menunjukkan kesemua responden, iaitu 100%, pernah menggunakan alat kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, Grammarly, Hilbert dan lain-lain dalam pembelajaran mereka, menunjukkan penggunaan AI adalah sangat meluas dalam kalangan pelajar UKM. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kesedaran responden terhadap AI dalam pendidikan berada pada tahap tinggi apabila semua item mencatatkan nilai min melebihi 4.00. Responden juga menunjukkan kefahaman yang baik terhadap konsep AI serta kesedaran tinggi terhadap penggunaan pelbagai alat AI dalam pembelajaran kendiri. Pengetahuan tentang akses AI melalui peranti digital juga konsisten, menandakan AI telah menjadi sebahagian daripada amalan pembelajaran harian. Selain itu, responden sangat menyedari keberkesanan AI dalam membantu memahami teknik sukar, topik sukar, di samping mempunyai kesedaran etika yang tinggi, khususnya berkaitan isu plagiarism. Secara keseluruhannya, dapatan ini mencerminkan tahap literasi AI yang baik dan kesediaan responden untuk mengintegrasikan AI secara beretika dalam pendidikan. Seterusnya, persepsi kemudahan penggunaan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dijalankan ke atas 53 orang responden dengan menggunakan skala Likert 5 mata, didapati bahawa semua item mencatatkan nilai min melebihi 4.0, yang menunjukkan tahap persepsi yang tinggi terhadap kemudahan penggunaan alat kecerdasan buatan ataupun AI. Secara umumnya, responden bersetuju bahawa alat AI ini mudah dikendalikan, tidak memerlukan latihan khas serta mempunyai interaksi yang jelas dan mudah difahami. Selain itu, responden juga berpendapat bahawa penggunaan AI adalah fleksibel kerana boleh digunakan di mana-mana sahaja pada bila-bila masa untuk tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, dapatan ini menunjukkan bahawa alat AI bersifat mesra pengguna dan mudah diakses, sekaligus menjadikan satu sokongan teknologi yang berkesan dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran akademik pelajar. Perbincangan yang seterusnya adalah berkenaan persepsi keberkesanan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dijalankan ke atas 53 orang responden dengan menggunakan skala Likert 5 mata, skala yang sama dengan sebelum ni, didapati bahawa semua item mencatatkan min lebih 4.0, dan ia menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran akademik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa penggunaan AI dapat membantu menyiapkan tugasan dengan lebih mudah, di samping meningkatkan kualiti hasil kerja akademik yang turut mencatatkan nilai min tertinggi. Selain itu, AI juga didapati memudahkan pencarian bahan rujukan serta meningkatkan produktiviti pembelajaran secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa penggunaan AI memberi kesan yang positif dan signifikan terhadap pembelajaran akademik pelajar, khususnya dari aspek kecekapan, kualiti kerja, pencarian maklumat dan pembelajaran kendiri. Seterusnya untuk 5.5, niat menggunakan AI. Secara ringkasnya, analisis statistik deskriptif menunjukkan bahawa niat pelajar untuk menggunakan AI dalam pembelajaran kendiri adalah tinggi. Ketiga-tiga item mencatatkan nilai min melebihi 4.0, iaitu antara 4.11 hingga 4.26, yang menunjukkan majoriti responden bersetuju untuk terus menggunakan, mencadangkan serta merancang penggunaan AI dalam urusan akademik mereka. Item mencadangkan penggunaan AI kepada rakan pelajar mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 4.26,
menandakan tahap keyakinan dan penerimaan yang positif terhadap penggunaan AI. Selain itu, nilai sisian piawai yang sederhana hingga rendah menunjukkan respon responden agak konsisten. Secara keseluruhannya, dapatan ini membuktikan bahawa pelajar mempunyai kecenderungan yang kuat dan positif untuk menggunakan AI dalam pembelajaran kendiri pada masa yang akan datang. Kesimpulan daripada kajian ini ialah keseluruhan pelajar UKM setuju bahawa penggunaan AI adalah penting. Mereka mendapati bahawa AI mudah digunakan dan berkesan untuk menyiapkan tugasan mereka dengan cepat dan berkualiti tinggi. Disebabkan pengalaman positif ini, pelajar bersetuju bahawa penggunaan AI bukan pilihan tetapi suatu keperluan wajib dalam pembelajaran moden, dan ini memberi isyarat kepada pihak universiti untuk menyediakan panduan serta kemudahan yang sewajarnya supaya teknologi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk melahirkan graduan yang berdaya saing. Sekian, terima kasih.